Ini bukan sekadar kepingan besi, tetapi adalah sebuah komputer yang dicipta lebih daripada 2000 tahun. Persoalannya, siapakah sebenarnya penciptanya? Pada tahun 1901, sekumpulan penyelam telah menjumpai sesuatu yang bakal mengubah sejarah. Satu alat misteri yang tenggelam di dasar laut Greece. Alat ini kelihatan seperti sebuah gear zaman moden. Tetapi apa yang menunjukkan saintis adalah apabila mereka mendapati bahawa ianya berasal daripada zaman Yunani purba. Mekanisme Antikythera bukanlah sekadar hiasan, bahkan ianya adalah sebuah kalkulator astronomi yang begitu canggih sehingga ia boleh beramal gerhana, pergerakan planet, malah kitaran Olimpik. Bagaimana mereka boleh membina sesuatu yang sebegitu canggih lebih 1000 tahun sebelum jam mekanikal pertama dicipta? Nak tahu apa yang teori yang paling menunjukkan? Ada juga kajian yang menyatakan bahawa alat ini bukanlah berasal daripada zaman Yunani purba, bahkan daripada kemajuan yang lebih maju dan hilang daripada sejarah. Jadi soalannya, siapakah yang menciptanya? Adakah ini bukti bahawa tamadun pada zaman dahulu lebih maju daripada apa yang kita sangkakan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan daripada kita? Komen pendapat anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih maklumat tentang teknologi pada zaman purba. Sign out.